Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan, hari ini 4 hari bulan. Kenapa kita berhimpun pada hari ini? Kerana 6 hari bulan akan bermula sidang parlimen. 6 hari bulan akan ada beberapa akta yang akan dibawa ke dalam parlimen. Khususnya URA. Kita berhimpun mengambil sempena pembukaan sidang parlimen yang akan bermula pada hari Isnin ini. Telah dinyatakan oleh ramai pimpinan, kami semua akan bantah, akan menolak URA habis-habisan. Namun, kita nak beritahu rakyat juga perlu bersama-sama kami untuk menolak URA. Takbir! Kita berhimpun hari ini kerana pada bulan ini, Trump laknatullah dijemput ke Malaysia. Ada tangan yang gatal menjemput Trump datang ke bumi kita. Penjenayah, pembunuh umat Islam di Gaza yang menggunakan kuasa veto setiap kali dibawa usul ke dalam sidang Perikatan Antarabangsa PBB. Tiba-tiba Trump dijemput. Tentunya Trump akan disambut sebagai pemimpin tetamu agung. Kita peringatkan dengan amaran Allah Subhanahu wa taala, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan sekali-kali kamu cenderung hati untuk bersama golongan yang zalim, kelak kamu akan disentuh oleh api neraka di hari akhirat. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Zalim ialah kegelapan di hari akhirat. Nabi SAW beri amaran, ya'ti min ba'di umara yakzibuna wa yazlimun man saddaqahum bikazibihim wa anahum ala zulmihim falaysa minni wa lastu minhu wa lam yadul haud atau kama qala. Akan muncul sepaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan muncul di kalangan kamu pemimpin-pemimpin yang suka berbohong dengan rakyatnya. Akan muncul di kalangan kamu pemimpin yang zalim di kalangan kamu, kata Rasulullah. Man saddaqahum bikazibihim, sesiapa di kalangan kamu membenarkan pembohongannya, awanahum ala zulmihim, atau menolong kezaliman mereka, falaisa minni walastu minhu, engkau bukan umatku dan aku bukan nabi kamu. Na'udzubillah min zalik. Amaran Nabi ini satu peringatan yang tidak sepatutnya Trump dijemput ke negara kita. Kita mesti bangkit menolak kehadiran Trump, pembunuh penjenayah kepada rakan-rakan kita umat Islam di Palestin. Trump lah Amerika yang menimbulkan huru-hara di Iraq. Siapa yang menimbulkan huru-hara di Iran? Amerika. Siapa yang menimbulkan huru-hara di Libya? Juga Amerika. Siapa yang mengganggu ketenteraman di Libya, di Sudan? Semua Amerika. Kuasa-kuasa ini tiba-tiba dijemput sebagai tetamu agung. Tentulah kita sebagai rakyat Malaysia tidak akan rela untuk menyaksikan bagaimana penjenayah ini datang disambut dengan harta duit rakyat yang bagi meraihkan pemimpin yang zalim ini. Betul tak? Yang ketiga, kita berhimpun beberapa hari dan berbulan berterusan menyatakan sokongan kita pada rakyat Palestin. Tuan-tuan sekalian, tahun 50-an, 60-an, pada waktu itu Israel mula membeli tanah-tanah yang dimiliki oleh rakyat Palestin. Mereka menawarkan dengan harga yang sangat mahal. Ada di kalangan rakyat Palestin terpengaruh menjual tanah-tanah mereka dengan harga yang sangat mahal untuk dimajukan kononnya. Pada waktu itu bangkitlah para alim ulama di Palestin memberi peringatan kepada seluruh rakyat Palestin, jangan sekali-kali jual tanah kepada Israel laknatullah. Ucapan ini disebut dalam kuliah pengajian, dalam khutbah-khutbah di atas mimbar. Apa yang berlaku pada waktu itu? Sebahagian ulama-ulama ditahan, kononnya menimbulkan suasana ketegangan kaum di Palestin. Ada di kalangan khatib-khatib yang ditahan, turun pada mimbar. Mereka terus dipenjara, ditangkap kerana memberi peringatan supaya jangan sekali-kali menjual tanah kepada Israel laknatullah. Hari ini kita menyaksikan bagaimana tindakan halus mereka dalam rang undang-undang URA. Benda yang sama akan berlaku. Kita peringatkan perlunya kita bersama-sama
tanpa mengira kaum bangsa, kerana ini usaha untuk secara halus mengeluarkan mereka yang miskin, yang tidak mampu, memberi kekuasaan kepada pemaju-pemaju. Yang kaya akan bertambah kaya, yang menderita akan terus terpinggir jalan negara kita.